Hai, saya Jana Bahar. Saya merupakan seorang pereka bentuk dalaman atau dikenali sebagai interior designer. Hai, Jana and Team Deco Budget. Jadi inilah biliknya yang saya sebenarnya nak buat makeover sikit. Okey, sekarang kita berada di HomePro IOI City Mall. Untuk hari ini saya rasa barang pertama yang saya nak beli adalah cat sebab kita ada nak beli 2 cat kan. So, jom ikut saya. Ada tak macam tone yang neutral sikit tapi dia ada hint of blue ke? Okey, kalau neutral, kita ada untuk selected untuk colour yang jenis macam ni lah. Ini macam menarik. Nampak selesa. Nampak gegel pun ya kan? Saya rasa ini pilihan yang paling okey untuk Lin. Sekarang ni untuk belakang Lin tu, saya designkan tempat tu adalah tempat dia punya easel untuk dia buat lukisan kan. Jadi saya cadang kita boleh letak ini untuk kita gantung kat dinding belakang meja Lin. Okey, akhirnya kita dah siap dekor, dah pasang semua bilik ni. Just nice. Tak sampai 1,500 tak percaya kat sebenarnya. Saya ingatkan benda ni sebab ya, dengan cat lagi, dengan barang lagi, dengan perabot. Puas hati lah dapat barang sampai 1,500 macam ni rupanya. Menarik kan barang-barang yang ada dekat HomePro? Kalau anda nak dapatkan voucher dari HomePro, scan QR yang tertera di skrin anda sekarang. Inilah Deco Budget.